Okey. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli keluarga yang dapat hadir daripada pendaftaran siang tadi pukul 3 petang sampai ke jam 9 malam. Alhamdulillah semuanya dapat hadir dengan selamat dan sedang menikmati jamuan hidangan makan malam. Jadi perlu kita ingatkan sebentar lagi kita akan buat satu taklimat yang kita anjak daripada pukul 6.30 petang hingga 7 tadi, sebabkan dia punya ketua keselamatan dia lambat sampai flight baru landed. Jadi kita akan mendengar satu taklimat daripada jawatankuasa keselamatan yang diketuai oleh Pak Ned ataupun Orang Syam yang akan memberi taklimat dalam kita punya goodie bag ni. Ada satu acara majlis dengan bahagian keselamatan punya ni. Jadi semua tengah makan dulu, kita sekejap lagi baru kita ni lah. Kita semua minta keselamatan bersedia bagi taklimat.